Tak ada angin, tak ada ribut. Hari ni kecoh tuan-tuan. Kecoh dekat media sosial. Isu dia apa? Isu dia melibatkan ahli parlimen Kubang Kayan. Bila mana pejabat parlimen Kubang Kayan ni didakwa dituntut kerana gagal membayar tunggakan sewa tuan-tuan. Dan siapa ahli parlimen Kubang Kayan ni? Dia adalah timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man. Kenyataan ni dibuat oleh seorang individu yang mendakwa dirinya pemilik bangunan tersebut. Nama dia Muhammad bin Haji Zulkifli. Dia dakwa bangunan yang disewa ni, pejabat Parlimen Kubang Kayan ni, mempunyai masalah tunggakan sewa. Tak bayar sewa. Ni dakwaan dia lah tuan-tuan. Kalau kita baca dalam kenyataan yang dia tulis ni tuan-tuan, memang pedih lah tuan-tuan. Dia kata apa? Ini merupakan bangunan yang disewa oleh ahli Parlimen PAS Kubang Kayan. Siapa ahli Parlimen PAS Kubang Kayan ni? Tuan Ibrahim Tuan Man. Lepas tu dia kata lagi tuan-tuan, sebuah parti politik Islam kononnya bagi saya hanyalah parti yang mencemarkan kesucian nama Islam. Yang ni memang pedih tuan-tuan. Dia kata ni memang pedih. Tapi bukan saya kata lah. Bukan saya kata. Ni kenyataan oleh tuan empunya bangunan tu sendiri tuan-tuan. Tapi yang saya pelik ni tuan-tuan, macam mana seorang timbalan Presiden PAS yang pegang dua jawatan boleh sangkut dengan dakwaan macam ni? Dia bukan setakat ahli parlimen, dia juga adun tuan-tuan. Maksudnya dia ada dua gaji. Ada gaji ahli parlimen, ada gaji adun tuan-tuan. Puluh-puluh ribu tuan-tuan. Jadi bila keluar dakwaan macam ni, mestilah saya tertanya-tanya, tuan-tuan tertanya-tanya, betul ke? Ke tak betul? Kita kena tunggu penjelasan lah tuan-tuan. Tapi yang saya paling pelik, tak boleh hadam ni tuan-tuan. Patutnya kalau tak setuju dengan dakwaan ni, jawablah. Kan? Tak betul nafikan. Salah saman. Tapi yang jadi peliknya tuan-tuan, tuan punya bangunan yang buat dakwaan ni tuan-tuan, kena kecam pula dengan PAS. Yang kena kecam, yang kena hentam dalam komen, tuan punya bangunan ni tuan-tuan. Saya tengok komen-komen dalam posting tuan punya bangunan ni penuh dengan geng-geng PAS yang duk hentam dia tuan-tuan. Yang saya heran ni tuan-tuan, yang didakwa tak bayar sewa tu siapa? Yang tak bayar sewa tu ahli parlimen PAS. Yang hampa ahli-ahli PAS yang cerdik, yang benak-benak ubi ni, yang duk pergi serang owner bangunan tu pasal apa? Dia tuntut hak dia. Tapi yang tuntut sewa pula kena kecam. Yang ni saya tak boleh hadam. Pelik sungguh tuan-tuan dengan geng PAS ni. Macam ahli politik mereka ni maksum. Tak boleh kena kecam. Tak boleh ada salah. Yang tuntut sewa tu pula kan, macam musuh agama. Aduh tuan-tuan, pelik dengan geng PAS ni. Tak apalah tuan-tuan. Setakat ni kita hanya dengar kenyataan daripada tuan punya bangunan. Jadi kita tunggulah penjelasan yang dibuat oleh Tuan Ibrahim Tuan Man, kan, bagi clearkan benda ni. Kan, malu tuan-tuan, tak bayar sewa tuan-tuan. Macam mana nak jaga orang Melayu, macam mana nak jaga orang Islam? Sewa bangunan pun tak bayar.